Yang kita orang pergi, yang ni paling senang sebenarnya. Ya, so untuk beginner macam Rina, senang Ya, kat untuk sini. starting memang sesuai. Tempat ni memang best gila, memang sesuai. Ya. Sebab Ipan sudah tahu hiking apa semua, dia memang biasa ikut dulu. Cuma Rina ni sekarang ni. Kenapa? Dia dah biasa lah hutan ni. Ha? Kenapa korang berkasut? Mesti berkasut. Jadi berselipar elok je. Hello, kasut aku di belakang. Kenapa nak berkasut? Pakai selipar je lah. Kita tak payah naik atas sangat. Macam hari tu yang konten first half ice, kita naik atas lagi. Oh. Ya, so kali ni kita akan pergi Ini tempat depan lain. kaunter lah kita buat. Atau depan kereta ni saja, kita duduk-duduk. Okey juga. Ini untuk kau, untuk Rina je ni. Lagi bagus. Dia Alang-alang sudah di sini, naiklah atas. Alamak. Tak nak naik sangat. Tak nak naik sangat. Alang-alang sudah di sini. Tengok. Sekarang ni Dah ada kita, kasut, dia pakai kasut Irfan. sekarang ni kita langsung tak bawa tikar ataupun kerusi. Ni, inilah function kita ni. Harry cakap kat sini boleh sewa tikar. Aku nak tengok juga mana tempat sewa tu. Mana-mandai je dia. Adalah Okay, so macam mana Harry? tikar orang yang ada di sini, kita pinjam. Kita naik je. So Harry, macam mana biasanya sebelum nak memulakan hiking atau masuk hutan, kita kena apa? Cuba teka. Tak je Harry, aku pula kena jawab. Ha. Kena baca doa dulu kot. Betul satu. betul. Sebelum masuk Kita hutan. baca doa dulu. Ada lagi satu tips daripada kita orang. Apa? Kita kena ada nama kita. Wow. Nama apa ni? Kita kena ada nama hutan Oh, nama hutan? supaya kita tak guna nama kita sendiri. Okay? So, kita kena bagi tahu nama dan kenapa kau pilih nama tu untuk diri kau. Okay, contoh macam aku, nama hutan aku Giri. Masih lagi? Ya. So Giri tu bermaksud, dia sebenarnya Girin dalam bahasa Korea, iaitu zirafah. Tak apa ke guna nama yang sama? Giri, tak apa, okey ya. Alamak. Okey. Memang macam nak hujan. Dah beritik ke? Macam nak hujan guys. Ini adventure betul ni. Adventure. Okay, Ipan, nama Ipan apa? Nama aku Jumbo. 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 Bukan Jumbo. Sematang hati dicoba pikir kembali dan kita duduk cari karena alasan tak kabari. Jumbo kepala otak. Apa maksud? apa? Besar? Gajah Jumbo ke? besar. Itu Jumbo. Dia lah juga tu. Jumbo. Jumbo Giri. Macam aku Nalbi. Nalbi. Stand for what? Nalbi tu maksud dia rama-rama dalam bahasa Korea juga. Babi je bernama. Nabi ya Nabi. Nalbi lah. Nabi ya. Nabi. Nabi. Okay. Maksudnya rama-rama. Maksudnya dia macam Dari tadi teman-teman mencari bebas, cantik dan mesti rama-rama warna purple. Kau nama kau apa? Kalau aku Mariam. Mariam. Stand for? Stanford saja tu nama panggilan aku dekat kampung. Mariam. Bukan, dia mesti berkaitan dengan hutan. Dia tak ada nama zirafah, orang. Rama-rama, gajah. Gajah. Dia tak ada nama manusia. Panggil aduh tak bagi tahu awal. Bagi aku ni lah. Lah kau ambil lah Maybank. Apa kaitan dengan hutan tu? Harimau. Boleh? Boleh? Boleh lah Bebek. Tak terfikir lah. Maybank nama hutan kau. Padahal macam Oh, Ipan kasih nama. Okey. That's very no okay je. Macam, Maybank. Dulu siapa nama Maybank ah? Adam. Adam. Dulu nama Adam Maybank. oh, Bebek. Okey lah. Dulu nama Aiman Pistachio. Iman kita Kaitan dengan hutan? Tak ada. tumbuh-tumbuhan. Aisyah apa? Mak. Aisyah Angsa apa Swan. Ini saya King Kong je. Memang kena tangkap pada dalam hutan. Bukanlah kau ni. Itu Asyam. Asyam itu. Okey. Kau tu pula. Aisyah dulu tak ingat lah. Bebek. Angsa. Bangang. Okay lah, so kita kat sini kita ada Angsa Swan Nabi. Bebek. Jumbo. Giri. So sebelum tu mari kita buat persiapan, angkat barang-barang kita. Yeah. Angkat dah tadi aku dah angkat. And let's go, kita masuk dulu. Let's go. Kita dah dapat tiket. Tapi kalau korang nak tahu sekarang ni lah hujan. Makin lebat guys. It's okay, don't say that. Kena cakap berhenti. Hujan kita akan redah je. Oh, ini Tapi semangat jadi yang kita kita dekat mahu. By the way, my name is Maybank, okay? My bang. I love the name. Harry, janganlah jalan depan. Depan apa? Nama dia macam ni bahaya lah Aslah. Dia kecil dia. Ganas weh monyet tu. Walau lah sini. Sebenarnya scan korang, sekarang ni pukul 2 petang tau. Orang 2 petang nak balik tau.
Tapi masih ramai kat sini sebab ni memang taman rekreasi. So safe lah, dia bukan tempat yang sunyi macam tu. Sungai dia kemas kan? Kemas. Kau tak pernah datang sini ya? Ha, tak pernah. Apa dengan ada jabatan ni? Memang dia jaga. Bersin, sorry. Macam gitu. Bersin. Tengok weh muka jas semua. Sorry, bersin. Wah. Yelah, lamanya nak pergi tempat-tempat ni. Kau tengok air dia, sikit je. Ha lah. Tapi kita tak kat bawah ni. Oh, S naik dulu. Itu tinggi lagi. Itu memang paling atas tu. Lagi atas lagi cantik ke? Ya. Ah. Tapi ni kita tak naik tempat itu sebab itu tu macam jauh sikit lah. Mungkin ambil masa setengah jam ke 40 minit macam tu Harry. Betul, setengah jam lah mungkin. Setengah jam. So macam yang sekarang ni kita pergi kat depan tu je. Aku tahu satu lagi tempat tapi dekat depan. Let's go. Tapi mesti kena berjalan sikit lah. Bukan dia sangat tebal. Okay, ini tangga checkpoint pertama. Nanti ada lagi tangga. Checkpoint ni. Kau jangan mengumpan aku ya, Aslah. Kau tahu dah 40 minit perjalanan. Rupanya Taklah. tempat kau. Tengok depan tu. Wow. Okay guys, so ini adalah warming up orang bilang. Sebab kita dah ada stretching tadi, jadi kita kena warming up di tangga lah. Jujur lah sebenarnya kan, panas pakai tuala ni. Kau kata buka je dulu. Nak kekalkan kita punya matching. So inilah pondok kita. Oh ni ke pondoknya? Tak nak lah. Menakutkan je. Jaga mulut. Okay. Tak ada sungai apa sini? Atas lagi sikit je Rina. Bawa sebelah kau okey. Dalam 50 step je lagi. I don't do it benar. Asal dah mula pegang-pegang aku ni. Sekarang ni kan, aku yang berpaut dengan Rina sekarang ni. Aku tak mampu bercakap apa-apa. Macam mana korang boleh naik sampai 40 minit tangga ni tu? Kan? Boleh betul? Macam mana kita boleh macam tu Hari? Tak tahulah. Kita macam budak lagi ya. Jadi semangat lagi buat konten. Okey, dah start sakit. Masalahnya Asla dengan Rina berpaut. Dah start sakit. Kau sakit apa? Kau tengoklah slipper Rina ni macam mana. Orang-orang dengan buku ni dah start berasa dah. Orang dengan punggung. At least aku pakai Crocs. Cantiknya akal kan? Kan tak rasa. Kan tak rasa hujan. Ya, saya kata kali dah lah. Kan dah tak rasa dah hujan tu. Hati-hati, sini ada lecak. Oh, dah. Penatnya. Tidur ke tak boleh. Okay guys, so dalam 5 minit lagi kita sampai. 5 minit tu lama ya Allah. Sekejap je Rina. Kalau kau tak rasa lama, kita kena menyanyi. Tak payah nak Lagu Madura. Lagu Soto Madura. Awal balik dek. Lepak lu. Ya je kau dek. Tante 30 dah. So sekarang ni korang boleh nampak ada signboard dekat sini. So maksud dia kena turun lagi ke depan lah. Mau sampai sudah. Nak sampai dah. Sikit lagi. Aku rasa macam bukan ni lah tempat aku cakap tu. Patutnya dia kena sini. Dia ada satu yang kat atas tu dia macam ada batu. Oh, depan tu lah. Oh. Jom. Kita balik guys. Betul, trust me, percaya. So itu tak payah lalu ni lah tangga ni. Ni, lalu sini. Depan. Dia macam ada lagi satu. So kali ni untuk first timer Aslah lead depan. Semua orang okey. Okay. Gembira. Rina nak rasa suara kakinya. Aslah perlukan semangat. Ui. Apa? Oh, anjing. Aslah perlukan semangat. Ha? Hip hip. Hooray. Tak semangat Rina. Hip hip. Hooray. Semua dah lemau. Semangat lah. Tak ada jadi lemau sebab hujan. Ha? Kita tak kena pun lagi hujan. Jadi lembab-lembab aja. Mau sampai sudah? Yes. Belum. Wah. Harry, atas lagi sikit Harry. Atas mana? Tu, tangga tu. Okay. Korang kalau air terjun ni, kita tak boleh mandi bawah-bawah.
Sebab bawah ni bekas orang mandi. Semua orang sama tapi kalau yang betul-betul bawah macam bertakung tu dia macam kotor sikit lah. At least kena cari pot yang ada aliran. Ipai macam tak mampu berkata-kata. Tengok tu. Okay. So ini ialah separuh masa pertama. Aslah kena perlukan satu benda. Okay. So lebih kurang dalam lagi 5 minit berjalan Kita tengok angin ke? ke arah sana. Betul kan? Let's go, 5 minit je lagi. Semangat. So kita kena ikut angin tu lah. Okay, jom. Hip hip. Hooray. Ipan tak semangat Ipan. Ayah aku pula urai paling belakang tadi. Okay. Okay, let's go. Jangan cakap bukan. I'm just warning you. Let's go. Betul kat sini. No, it's not. Sikit lagi. 5 minit. Tak sampai seminit ni berikut balik ni. Almost there. Kenapa pula aku tipu? Cakap dengan aku, Rina, tempat dia tak perlu naik-naik apa-apa pun. Jalan dah sampai tempat tu. Tempat lebar. Ni berjalan. Ni last call yang asli. Wah! Don't say that. Let's go. Aku ni semangat. Mana? Kena gigit semut guys. Almost there. Aku dah dengar dah bunyi pipe terjun yang tu. Aku dah dengar dah. Aku dah boleh rasa insting aku. Dah nak sampai. Sikit lagi guys. Kali ni betul-betul. Okay guys, kat